Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua sahabat-sahabat Cik Sama di luar sana? Hari ini satu lagi petua yang Cik Sama nak kongsikan, iaitu untuk menurunkan berat badan dan menghakis lemak di dalam badan kita. Yang pertama sekali, kita sediakan cawan. Sebenarnya banyak kelebihan dalam teh jasmin ini, iaitu antioksidan, menganjalkan kulit, melambatkan penuaan, mengecilkan jerawat dan macam-macam lagi kegunaan teh jasmin di dalam minuman kita seharian. Kita masukkan satu uncang teh jasmin ke dalam cawan ini. Kita masukkan pula beberapa keping halia yang telah dipotong. Kita masukkan pula 5 biji kurma ke dalam minuman kita ini. Kita hiriskan pula 2 keping lemon dan masukkan ke dalam minuman. Dan ditambahkan dengan 2 sudu kecil madu ke dalam minuman ini. Dan selepas ini kita akan rebus sampailah ia menggelegak dan menghasilkan satu minuman untuk menurunkan berat badan, iaitu teh bunga jasmin. Kita kacau-kacau supaya ia sebati bersama bahan-bahan yang dimasukkan tadi. Selama 15 minit lah Cik Salmah rebus. Nampaknya dah siap, dah sedia untuk diminum. Jom amalkan setiap hari, insya-Allah kulit akan anjal dan kesan penuaan akan hilang. Jangan lupa like, share dan repost untuk kawan-kawan di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum.